Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya Hana Humaira binti Muhammad Fitri. Dan saya Nurul Batrisya Damia binti Faiz Asfar, wartawan IGS TV, TV PSS, SK Perempuan Island. Hari ini kami ingin berkongsi tentang satu program yang sangat penting, iaitu program Jom Basuh Tangan. Alamak, kotor. Wash your hands with me to make them nice and clean. Let's wet our hands, get some soap. Wash your hands with me. Scrub, 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 rub-a-dub-dub. Twist your hands together. Scrub, 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 rub-a-dub-dub. In between your fingers. Scrub, 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 rub-a-dub-dub. Don't forget the top. Scrub, 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 rub-a-dub-dub. Your thumbs and then we stop. Now it's time to rinse. We've cleaned our fingertips. This is the hand washing song. Program ini mengajar kita cara mencuci tangan dengan betul untuk membunuh kuman yang tidak dapat dilihat secara mata kasar. Kita perlu mencuci tangan setiap hari, terutama sebelum makan, selepas bermain dan selepas pergi ke tandas dan selepas batuk dan bersih. Jom sama-sama lakukan 7 langkah yang perlu kita ikut. Jom! Langkah pertama, basuh tangan dan meletakkan sabun. Langkah kedua, gosok kedua tapak tangan. Langkah ketiga, gosok di celah-celah jari. Langkah keempat, menggosok di belakang tangan. Langkah kelima, gosok kuku. Langkah keenam, bilas dengan air yang bersih. Langkah ketujuh, keringkan tangan dengan kain atau tisu yang bersih. Marilah kita mengamalkan cara mencuci tangan dengan betul untuk mengekalkan kekal sihat dan ceria. Bye!